Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni aku nak buat tutorial sikit cara memasang intercom pada helmet. Intercom yang aku pakai ni model G1X daripada T-Nicer. Ini barang-barang dia yang dibagi. Ada soft mic, ada hard mic. Helmet ni double visor. Macam helmet ARC Spectrum ni dia mudah sebab dia boleh buka tepi kiri kanan ni dan dia memang ada tempat slot khas untuk intercom punya speaker. Kita mulakan pasang daripada speaker kiri. Lepas tu kita lekatkan sebab dia ada yang pelekat tu. Dia boleh melekat pada kain dan mic juga belah kiri. Pasangnya sangat mudah sebab dia selit-selit je. Wire-wire yang lebih-lebih apa semua tu kita selit-selitkan je dekat celah-celah helmet ni. Jadi sebenarnya helmet apa pun boleh pasang sebenarnya intercom ni, mana-mana intercom pun dan mana-mana helmet pun boleh pasang, cuma susah ataupun senang untuk kita selitkan. Macam ni dia dah ada slot khas untuk speaker dan memang boleh masuk intercom, so kita lagi mudah untuk selit. Lepas dah kemas semua, kita dah selitkan dan kita boleh sambung ke wire-wire yang boleh disambungkan seperti sambung kepada intercom dan mic. Kita adjust dia punya wire untuk bersambung dengan intercom tu supaya kita rasa yang mana yang sesuai, yang kita rasa selesa untuk kita tekan. Dan biasanya belah kiri lah, sebab belah kanan kita akan pulas throttle dan belah kiri kita senang untuk tekan intercom untuk adjust volume, angkat call dan lain-lain. Lepas kita dah selitkan semuanya, kita hujung sekali tu adalah speaker belah kanan. Kita lekatkan terus dan kita kemaskan lagi bahagian-bahagian yang wire-wire terkeluar. Macam helmet ni korang nampak tak lambang tu, cermin mata, maknanya spectacle sesuai lah untuk orang yang berkaca mata macam aku ni. Ok, dah siap, so kita tinggal pasang intercom ni. Kita adjust nak pasang dekat belah mana, depan sikit ke belakang sikit ke, kita nak lekat ataupun kita pakai yang penyepit tu, semua dia bagi tau dalam satu kotak tu. So sekarang aku decide untuk pasang intercom ni dekat belah sini supaya aku rasa memang senang untuk tekan. Dan ni dia punya kalau nak gam, tapi aku pakai penyepit je. Jadi aku pakai penyepit, lagi mudah dan siap. Ok, inilah hasilnya. Sangat mudah, cepat je, tak susah pun. Ni ruang dia. Ni speaker dia kanan kiri. Ok, helmet ni tiada sirim tapi ada ECER International punya sertifikat. Lulus JPJ dan boleh dipakai di Malaysia.